Dalam banyak-banyak jerung kat lautan, ini adalah jerung yang ada rupa bentuk paling pelik kat dunia. Kenalkan hammerhead shark atau jerung tukul. Pernah terfikir tak kenapa kepala dia lepeh dan kembang macam tukul? Ini bukan cacat bro, ini adalah rekaan biologi tahap radar tentera. Bentuk kepala tukul ni dipanggil cephalofoil. Sebab mata dia terletak kat hujung bucu kepala tu, jerung ni ada visi penglihatan 360 darjah. Dia boleh nampak apa yang ada ke atas dan kat bawah dia serentak tanpa perlu pusing kepala. Tapi senjata rahsia dia yang paling gila ada kat bawah kepala tukul dia. Kat situ terdapat beribu-ribu liang sensor yang dipanggil ampullae of Lorenzini. Sensor ni bertindak macam alat pengesan logam. Walaupun mangsa kegemaran dia iaitu ikan pari menyorok dan tanam diri dalam pasir, jerung ni boleh kesan cas elektrik dari degupan jantung ikan pari itu. Jerung pengesan elektrik berwajah tukul. Ini adalah radar hidup paling berbahaya kat lautan. Jangan lupa like, komen dan share ya.